Selamat datang. Hai. Assalamualaikum. Bersama saya lagi Zibish Tabikas. Kali ini saya bersama tetamu istimewa saya. Siapakah dia? Pak Cik Azandi. Abah saya. Abah sihat ya, Abah? Sihat? Alhamdulillah. Abah, kita sama-sama masjid bolehkah ini? Boleh. Zibi selalu nampak Abah pagi. Abah keluar naik motor pagi-pagi balik petang. Abah pergi mana? Abah pergi kerja lagi. Cari rezeki untuk kita, keluarga kita. Cari rezeki tu, cari duit kan Abah? Pandai aku ni. Sebenarnya Abah kerja di mana? Di mana Abah kerja? Abah kerja dekat Penang. Abah kerja jurutera elektrik. Wah, susah tak? Kerja Abah tu kena buat apa? Jurutera elektrik ni kerja dia, dia kena jaga sistem elektrik supaya selamat untuk digunakan. Masa susah aja. Masa macam takut pula nak jadi jurutera. Tak susah. Zibi kena belajar rajin-rajin. Lepas tu masuk universiti. Barulah boleh jadi jurutera. Jangan mudah putus asa. Yang penting hati Zibi ni kena kuat, kena kental. Betul. Kena kuat, kena kental. Abah, tadi lagi tengok kopi Abah ni. Tapi abah ni ada apa-apa maksud ke? Selalu Zibi tengok ada orang pakai warna yellow, merah, biru pun ada. Yang ni topi keselamatan. Topi ni dia nak lindung kepala kita masa kita buat kerja. So warna topi ni dia berbeza ikut jawatan. Kalau macam warna putih ni, Zibi tengok warna putih ni, yang ni untuk jurutera ataupun pengurus. Kalau Zibi kata yang warna kuning tu, yang warna yellow tu, yang tu untuk buruh, operator. Ada warna merah. Warna merah tu untuk bomba. Warna biru pun ada. Warna biru untuk juru elektrik. Itulah. Oh, macam tu. Baru tahu. Ini yang boleh pakai ikut warna kita suka. Abah, Zibi pernah baca jurutera ni ada macam-macam jenis. Ada apa-apa lagi ke? Jurutera ni dia ada banyak. Macam Abah jurutera elektrik. Ada kawan Abah jurutera mekanikal. Ada jurutera kimia. Ada jurutera komputer. Ada jurutera awam. Ada macam-macam jenis jurutera. Boleh pening kepala Zibi ni. Nak pilih ni. Tak payah pening-pening. Tak payah susah-susah. Zibi tengok aja Zibi minat apa. Apa Zibi punya bakat. Apa kemahiran Zibi. Baru Zibi boleh pilih. Tapi tak semestinya Zibi jadi jurutera. Zibi nak jadi profession lain pun boleh. Okeylah Abah. Masa kita dah tak banyak dah. Apa nasihat Abah kepada sesiapa yang nak jadi jurutera ni? Okey. Nasihat Abah kepada yang nak jadi jurutera ni, kenalah belajar rajin-rajin. Kena dengar cakap cikgu. Jangan malas-malas. Bila dah rajin, baru boleh jadi pandai. Dah pandai nanti barulah boleh jadi jurutera. So, janganlah malas-malas. Ya, betul tu. Pokok pangkalnya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Zibish Tabikas. Timbang-timbang. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.